semula lah. Okey, so jom saya nak kongsikan dengan anda next step bagaimana untuk anda hantarkan mesej terus kepada customer anda hanya melalui portal ZLPO. Okey, pastikan anda dah sambungkanlah anda punya peranti WhatsApp anda dengan OnSend dan dah disambungkan ataupun dah masukkanlah dia punya token ke dalam ZLPO punya website. Okey, so next step apa nak kena buat? Bagaimana untuk kita hantarkan kepada customer kita secara melalui sistem ZLPO sahaja. Okay, first anda buka bahagian CRM ni. Okay, dekat bahagian CRM 12 dan anda carilah customer yang anda nak. So saya cadangkan anda gunakan Smart Match Listing untuk lebih mudah lah untuk bantu anda hantar lebih spesifik kepada customer. Sebagai contoh, saya nak cari untuk customer ni Halim, dia nak cari Kajang Utama. So anda boleh klik Auto Match untuk sistem tolong carikanlah listing yang berkaitan dengan Kajang Utama. Jika tidak ada, mungkin anda boleh type lah Kajang. Okay, anda type Kajang untuk anda cari dan boleh lebih spesifik kan. Okay, dari segi harga juga anda boleh letakkan spesifik harga ikut bajet customer ni. Ataupun ni saya nak cepatkan proses lah. Okay, so saya terus klik Auto Match Listing. So sistem akan tolong bantu ada senaraikan lah ataupun carikan ada sebanyak 18 listing yang sepadan untuk customer ni. Okey, so saya tak nak hantar dan saya cadangkan juga anda jangan hantar terlalu banyak listing kepada customer anda. So saya cadangkan paling maksimum 3 listing dan paling bagus sebenarnya anda cukup hantarkan 1 listing sahaja kepada customer anda lah. Okey, so anda boleh carilah dengan bajet bawah RM500,000 ni dengan customer nak beli secara cash ataupun pelaburan, so tak ada masalah. So anda carilah yang mana yang betul-betul menarik untuk anda hantarkan kepada customer. Sebagai contoh, saya cari dekat sini, katakan saya rasa menarik untuk saya kongsikan rumah yang ni, so saya tick yang ni. Ataupun saya pilihlah satu lagi listing saya nak hantarkan kepada customer, katakan saya nak hantar listing yang ini. So saya tick yang ni, so sekarang ni saya dah tick ada 2 pilihan. Okay, ada 2 pilihan listing yang saya dah pilih. Okay, ni 3 lah kalau saya pilih 3. So sekarang ni saya nak pilih 2 listing sahaja untuk saya hantarkan kepada saya punya customer hanya melalui sistem ZLPO. Okay, so jom kita scroll ke bawah. So sekarang ni dekat bawah ni ada bahagian message. So anda tak perlu pun nak typing, nak type message tak perlu. Kita terus generate message. Okay, biar sistem tolong autokan listing untuk anda. So anda klik yang ni. Okay, so automatic. Okay, automatic dah ada dah satu message yang anda nak hantarkan kepada customer. Okay, so sistem juga dah tulis siap secara auto, dia tulis nama siapa customer anda ni dan senaraikanlah listing yang berkaitan. Okay, so jom kita teruskan. So bila dah siap yang ni, anda cukup klik sahaja hantar. Cuma saya cadangkan sekiranya anda nak hantar mesej ni kepada satu customer, so saya cadangkan anda ambillah masa lama sikit dalam 10 second. Bermaksud dalam tempoh 10 second barulah mesej ni dihantar. Okay, yang mana kita tak nak hantar tu terlalu pantas. Okay, jika contohlah jika anda hantar terlalu ramai, so sebaiknya kena hantar biarlah lebih 15 second dan ke atas. So untuk lebih selamatlah anda punya WhatsApp punya blaster lah. Okay, so sekarang saya dah siap. So jom kita test. Saya terus klik hantar. Okay, saya klik hantar. So tunggu sistem hantarkan kita punya message ni ataupun detail property ni terus kepada customer. Okay, Blast berjaya. So anda boleh nampak lah dia punya notification tadi. So anda juga boleh semak semula dia punya notification tu dekat atas ni ada record blast. So anda klik record blast. So anda boleh nampak lah bila tarikh anda hantar, okay, peratusan sama ada mesej yang anda hantar tadi berjaya dihantar ataupun tidak. Okay, so ni custom punya mesej and then ni tarikh ataupun masa hantar mesej yang telah dihantar dan ni tindakan. So anda boleh klik lihat tindakan. So anda boleh nampak, okay, anda boleh semak detail ni dekat OnSend. Okey, kenapa boleh saya letakkan format yang macam ni supaya sekiranya anda hantar ni terlalu banyak listing ataupun katakan anda hantar kepada banyak nombor, so anda perlu semak nombor tu dekat portal OnSend. Okey, dekat
ZLPO punya website, kita hanya nak nampakkan apa mesej yang anda dah hantar sahajalah untuk sebagai rujukan. Okey. So ini saya tutup dahulu untuk nampakkan contoh. So jom saya nak check dekat saya punya phone dapat tak mesej daripada onsend tadilah. Okey, so alhamdulillah saya dapat. So saya buka ni dan okey. So ini contoh dia. Okay, anda boleh nampak. Hai Halim. So ini mesej yang saya dapat daripada Hana ni lah ataupun Ana Zolelong. Okay, nombor yang saya dah save. So anda boleh nampak ni contoh format yang kita hantar. Okay, ataupun sebelum anda nak hantar ni, anda boleh edit semula dekat tetapan dekat Wablas ni sebelum hantar mesej. So anda sebenarnya boleh edit terlebih dahulu sebelum anda nak hantar dia punya mesej. Sebagai contoh dekat bawah ni. Okay. Sebagai contohlah anda tak nak link ni terlalu banyak. Okay, anda boleh buangkan dahulu link, detail, okay, supaya tak terlalu banyak sangat mesej buka kepada link website. So bila dah siap yang ni, so anda cukup klik hantar semula. Sebagai contoh, so jom saya klik ataupun saya try lah hantar listing lain pula kepada customer yang sama ni. Sebagai contoh, saya buang yang ni. So saya cuba cari listing yang lain. Okay, katakan saya ambil 470 ni lah. Okay, saya generate message. Saya klik semula generate message. Okay, so dah siap satu message kat sini. So saya edit sikit. Saya buang yang ni detail. And then untuk nombor telefon pun saya nak buang. Okay. So nombor telefon. Okay, sebelum saya terlupa. Okay, kalau anda perasan ni nombor telefon ni. Sebenarnya nombor telefon ni akan automatik terisi mengikut maklumat profil akaun ZLPO anda lah. So anda kata anda gunakan nombor yang lain untuk hantar blaster. So anda akan nampak nombor yang lain dekat sini lah. Okay, contoh anda nak gunakan nombor ni. Nombor blaster ni adalah nombor backup. So anda boleh sambungkan dan untuk nombor personal anda boleh letakkan dekat sinilah dekat bahagian anda punya my profile. Okay, so jom kita teruskan. So saya nak hantar semula untuk listing yang ni. Sebagai contoh lah, saya tak nak hantar nombor telefon. Saya biarkan kosong kat sini untuk nampakkan beza dia. And then saya klik hantar. Okay, saya tekan hantar ataupun saya cepat lajukan sikit lah dia punya proses. Sebab saya nak hantar personal satu customer saja, satu nama saja. So saya terus klik hantar broadcast. So jom kita tengok mesej yang masuk. Sebagai contoh dekat phone sebelah kiri ni ataupun belah kanan anda, anda boleh nampak lah. Okay, so saya dah masuk. Mesej dah dapat. Anda boleh nampak dekat sini pada 1.58 telah dihantar dia punya mesej. So jom saya tengok dekat bahagian record blast. So dekat sini adalah bahagian record dia. Saya dah hantar untuk masa pukul 2 petang. Okay, pada pukul 2 yang maksudnya mesej tu berjaya pada pukul 2 petang. Okay, mesej yang saya dapat dekat mesej sebagai contoh ni, anda boleh nampak pada skrin anda ni adalah pada pukul 1.58 PM. So itu cara dia bagaimana untuk anda blast WhatsApp kepada customer anda hanya melalui sistem daripada ZLPO dengan cara yang cukup mudah. Okay, so insyaAllah moga bermanfaat untuk anda dan mudah-mudahan sistem daripada ZLPO ni akan bantu memudahkan anda menjalankan kerja sebagai ejen lelong. Okay, so jumpa lagi pada next video. Seperti biasa, ingat ZLPO, kita kuasai sistem, kita gandakan hasil. Jumpa pada next video.